Assalamualaikum dan hai semua. Saya Dalila, TV PSS anda. Pagi ini, SMK Raja Tenuda sudah mengadakan Hari Keperas dan Hari Kurikulum. Terdapat pelbagai gerai dan juadah yang menarik. Jadi, kalau anda berminat dengan tempat ini, mari kita menjelajahi tempat ini. Jom! Apa tujuan program ini diciptakan? Program ini seperti yang anda lihat sekarang begitu meriah, begitu hebat, begitu menyeronokkan pelajar-pelajar supaya pelajar mempunyai pengetahuan tentang pameran-pameran dan usaha-usaha mereka untuk terus menjadi pelajar cemerlang dalam bidang co-curriculum dan juga akademik. Apa penambahbaikan yang cikgu nak buat untuk tahun-tahun seterusnya? Untuk tahun ini kita agak kekangan masa dan juga tempat. Kerana tahun ini tempat terpaksa kita tutup dewan untuk percubaan SPM. Mungkin tahun depan kita akan buat lebih meluas dan menjemput lebih ramai NGO di luar sana untuk pelajar-pelajar dapat bersama-sama dengan mereka. Nak tanyalah kan, apa tujuan program ini diciptakan? Tujuan program iaitu Hari Kurikulum diciptakan atau diadakan untuk menarik ramai murid untuk melibatkan diri dengan program sekolah. Contohnya macam yang kita lihat pada hari ini, ramai murid yang hadir untuk sama-sama memeriahkan Hari Kurikulum. Untuk murid yang kurang join aktiviti kurikulum ni, apa nasihat cikgu nak bagi kat diorang? Nasihat saya untuk pelajar-pelajar yang kurang menyertai ataupun yang memang tak berminat nak menyertai aktiviti co-curriculum, sebagai saya apa yang saya boleh buat adalah cubalah saya akan menasihatlah. Okay, cubalah untuk berjinak-jinak dalam aktiviti sekolah sebab kita di sekolah hanya 5 tahun. Okay, hanya 5 tahun dan selepas keluar sekolah awak pasti akan merindui zaman-zaman sekolah dan awak nak kembali tu boleh tapi takkan samalah dia punya pengalaman. Jadi kalau boleh ada masa tu teruskan. Okay, join semua aktiviti yang sekolah anjurkan, tak kisahlah aktiviti kurikulum berkaitan sukan ataupun akademik sekalipun. Contohnya bicara berirama, choral speaking ataupun debat, pidato. Kalau kurikulum awak nak jadi player sekolah, badminton, bola sepak dan sebagainya, join selagi awak ada minat. Jangan terhenti minat awak disebabkan kata-kata orang ataupun ajakkan kawan-kawan. Maknanya kalau kawan cakap jangan join, okay, kalau kita jangan join, kita kena ada pendirian kita sendiri. Okay, saya kalau bagi daripada aspek saya sebagai cikgu, saya akan cakap teruskan, jangan mudah terpengaruh dengan kawan-kawan awak. Dan untuk diri awak sendiri sebagai pelajar SMK Raja Tenuda, apa yang awak kena buat adalah percaya dengan diri sendiri, confident dengan diri awak dan teruskan apa yang awak nak buat. Maknanya jangan terlalu mengikut orang. Kalau benda tu benda yang positif, awak ikut. Kalau benda tu awak rasa negatif dan tak membawa manfaat kepada awak, tinggalkan dia. Kita berkawan hanya untuk benda yang positif dan tinggalkan benda-benda yang negatif tu. Baik, saya semua best janji kenyang perut. Oh, okey. Jumpa selamat Bagi saya gerai paling seronok gerai Pembel di sana lah. Kalau bukan Pembel kat sana, Carnival di belakang kerana banyak aktiviti yang ada. Kalau korang suka video ni, jangan lupa like, subscribe, tekan lonceng dan kongsikan video ni kepada semua kawan korang. Saya Nanda Dilasuka, wartawan anda dari TV PSS. Nantikan video kami seterusnya. Bye-bye!